Assalamualaikum, salam sejahtera. Sejumpa kita pada hari keempat kelas online aturan berpantang bersama dengan Kak Ais. Okey, so hari ini dengan esok last day ya. Hari ini Kak Ais nak ajar dengan esok cara kita nak buat rawatan DIY, do it yourself, ataupun rawatan yang boleh dibuat sendiri kat rumah, tak perlu tunggu bidan. Sebab apa? Ramai Kak Ais nampak ibu-ibu muda ni kan, dia ni merilai sangat pada bidan. Kalau bidan tu datang 3 hari lah dia pakai bengkung, 3 hari lah dia pakai parampilis, kan tak boleh. Sebenarnya rawatan tu perlu dijalankan secara berterusan, tak boleh tunggu bidan. So kebanyakan bila orang tanya kenapa tak buat, tak tahu. Okey, so hari ni Kak Ais akan ajar satu persatu cara apa je rawatan yang boleh buat sendiri kat rumah. Sebab apa, kalau kita dah pandai buat rawatan macam ni kan, at least kita hanya ambil bidan untuk urut, so kita banyak save duit. Okey, sebab sekarang ni Kak Ais tahu package pantang memang mahal kan. Kalau yang nak komplit tu, kalau komplit ambil 2 minggu pun mau makan ribu kan. So kita boleh kurangkan kos kita dengan cara benda yang kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Mana yang kita nak hayat bidan, macam-macam urutan, confirm lah korang tak boleh urut badan sendiri kan. So korang ambil je package urutan dengan bidan. Okey, yang lain-lain boleh buat sendiri. So untuk hari ni tanpa melengahkan masa, Kak Ais akan mulakan dengan rawatan bengkung. So sebelum Kak Ais nak tunjuk cara kita nak pakai bengkung sendiri apa semua, Kak Ais nak explain dulu apakah khasiat kita ni berbengkung. Okay, first, ramai orang ingat berbengkung ni membantu untuk nak ramping sahaja, untuk pinggang sahaja, untuk kurus sahaja. Sebenarnya tidak ya. Sebab bengkung ni banyak khasiatnya. Okay, kita tengok satu persatu. Kalau kita tengok dalam e-book, muka surat muka surat 41 ya, ia membantu mengecutkan rahim. Okey, di mana setelah kita bersalinkan, benda yang paling doktor takut adalah rahim tak kecut elok, kita tumpah darah. Tetapi dengan aturan bengkung ni, dia membantu untuk menampung dan mengecutkan rahim dengan lebih cepat. So kita bantu dia dengan cara kita pakaikan ubat barut ya. So kalau bengkung ni kena ada ubat dia lah. Kalau macam orang kata boleh tak saya nak pakai bengkung tapi saya tak nak pakai ubat, dia umpama macam kita gosok gigi tak pakai Colgate. Faham tak? Okay, so and then yang kedua adalah melancarkan pengeluaran darah nifas, kerana pada kita buat ikatan yang kuat pada bahagian abdomen tu, membantu untuk darah tu orang kata mudah keluar, lancar keluar. Okay, okay, so sebab apa, bila kita dah kecutkan rahim ni, of course darah tu akan keluar, tapi dalam kuantiti yang orang kata taklah macam tumpah darah. Okay, yang sihat lah ya. Dan memperbetulkan kedudukan organ dalaman ibu yang beralih sepanjang kehamilan. Pernah Kak Ais bagikan satu diagram gambar ibu ketika hamil, bagaimana organ-organ dalaman dia beralih-alih sebab nak tampung baby kat dalam rahim tu kan. So ada organ-organ yang terperosok tu. So bengkung ni bantu untuk memperbetulkan balik kedudukan organ, terutamanya kawasan-kawasan peranakan, pundi kencing, usus. Is very helpful ya. Okay, and then membantu melancarkan perjalanan darah pada kawasan luka pembedahan, dan juga penyembuhan, proses penyembuhan luka episiotomi. Maksudnya untuk perjalanan darah, maksudnya kita bila orang kata bersalin secara pembedahan, okey, salah satu cara untuk melancarkan perjalanan darah pada kawasan-kawasan sekitar tu adalah dengan cara kita bagi compression yang tak teruk. Compression ni bengkungnya, maksudnya kita compress lah, kita bagi satu tekanan yang tak terlampau teruk sangat, tak terlampau kuat sangat, just nice untuk membantu untuk aliran darah tu. So cepatlah luka tu baik. Dan juga ramai orang kata bila kita macam Kak Ais kan 4 kali bedah. So bila 4 kali bedah ni, masalah lepas bersalin Caesar adalah bila kita punya perut yang besar tu membuai. Sebab kita kena faham, lepas kita bersalin, perut kita tak terus flat ya, perut kita masih lagi berkantung. Okey, so bila berkantung tu, untuk orang Caesar dia akan berlipat. Bila dia berlipat, dia akan bahagian luka tu dia akan macam bergesel. Bila bergesel ni yang sakit. Tetapi berbanding dengan ibu yang lepas Caesar, dia pakai tummy binder, dia bengkung,
perut tu sentiasa intact pada badan, dan bila berjalan, dia bergerak, luka tu tak akan bergeser, dia lagi selesa lah. Tetapi untuk orang yang bengkung untuk season ni, yang Kak Ais nak pesan adalah tak boleh berlasak. Kalau korang memang jenis yang berlasak, nak naik turun tangga lah, nak renyah kemas rumah lah, nak masak lah, apalah, better jangan pakai bengkung, sebab risiko untuk luka pembedahan tu terbuka balik is very high. Tapi masalahnya nanti long term you punya perut tu lah akan menggelebih. So orang kata, ada tak Kak Ais cara lain macam mana saya nak dapatkan perut yang kempis tapi saya nak banyak bergerak? Tak ada. Is a opportunity cost. Kalau you pilih untuk sihat, you terpaksa lepaskan lah apa-apa benda-benda renyah nak buat kat rumah tu, nak kemas rumah ke apa, untuk 2 minggu pertama sahaja. Okay, alright. And then mempercepatkan proses penyembuhan luka, which is very true. Bila kita di dalam keadaan kita kan pakai bengkung kan sampai punggung, tutup punggung. So bila tutup punggung, bila kita berjalan tu, kita tak berjalan laju sangat. Jadi luka episiotomi tu akan terjaga, rapi lah kan. So dia cepat lah baik. Siapa yang suka jalan laju-laju macam Kak Ais kupaskan last week lah, masa Kak Ais kupaskan last video tu, memang orang yang laju jalan, hentak-hentak jalan, luka bawah tu lambat baik kan. And then memberi sokongan pada kawasan luka yang Kak Ais dah cakap tadi lah. Untuk ibu yang yang bersalin Caesar, bila dia pakai bengkung, dia akan rasa selesa. Even nak bawa, nak ambil budak, nak dukung, nak menyusu budak pun selesa. Tapi dengan syarat, untuk orang Caesar 2 minggu pertama bengkung tak boleh ketat. Just cukup sekadar nak kasih perut tu rapat pada badan. Tu je cukup. Belum lagi ketat. Kak Ais betul-betul ketat masa hari ke-30 baru pakai ketat-ketat. Mengelakkan pembentukan hernia atau angin pasang, disebabkan bila kita bersalin, kita ada renggangan otot pada kawasan abdomen ataupun dipanggil diastase recti. So benda yang macam ni membuatkan kita punya usus senang terkeluar di celah-celah otot tu. Itu yang dinamakan angin pasang, sebab dia akan terkeluar, dia akan menolak. Sebab kita punya otot abdomen tu dah lemah, so usus senang terkeluar. Dan bila kita silap makan kan, usus tu berkumpul dengan angin, benda tu akan jadi lagi sakit. So untuk kawasan wanita, dia akan ada dia akan ada hernia di bahagian pusat, di celah kangkang. Itu yang membuatkan dia sakit. Sebab tu kita perlu pakai bengkung ni untuk kita nak rapatkan balik otot ni. Itu mengelakkan masalah renggangan otot perut atau dinamakan diastase recti. Ni boleh Google lebih lanjut. Kak Ais akan letak nota macam mana bentuk hernia. Kena tengoklah nota kat WhatsApp group. Bentuknya hernia macam mana, diastase recti ni macam mana dia punya, orang kata renggangannya. Dan kita ni lepas, especially ibu bersalin Caesar yang tidak berbengkung, memang otot tu akan nampak merenggang. Cara nak tengok dia senang je. Kalau dia bangun lepas anak dia dah 3-4 bulan masih buncit, memang direnggang lah tu. Okay, so sebab tu kita pentingnya kita kena pakai bengkung ni, tak boleh bagi alasan. Okay, so penyediaan bahan-bahannya, kita kena ada bengkung dan juga ubat barut. Okay, so bengkung banyak jenis lah. Ada bengkung Jawa 12 meter, ada bengkung yang bertali. Macam Kak Ais list lagi bengkung bertali lah. Bengkung Jawa tu because kita ni, macam kami ni pengamal-pengamal neurologa, jenis yang senang buang yang besar, rajin buang yang besar. So bengkung Jawa ni kadang-kadang nak menyelak dia tu pun sakit, especially orang Caesar kan. So bengkung Jawa pun tak sesuai untuk orang Caesar ya. Ubat barut pula digunakan untuk disapu pada bahagian yang dibengkung tu. Maksudnya bila disapu pada bahagian bengkung, bukan saja pada bahagian perut, sapu sekitar pinggang, perut, pubis, punggung. Orang kita kat perut je. Actually kawasan yang dibengkung keseluruhan tu yang kita kena sapu dengan minyak ubat barut lah. Okay, ubat barut ni mempercepatkan proses pengecutan rahim dan juga mengurangkan kesan renggangan pada kulit. Okay, so Kak Ais adalah resipi ubat barut kat situ. Asam jawa 1 sen, asam jawa dimasak dengan air limau nipis dan 1 sudu kecil kapur dengan halia bara sebesar ibu jari ditumbuk kan. Lepas tu masak tanpa minyak sehingga dia likat. So asam jawa tu kita cairkan sikit lah. So kita masak api kecil sampai dia likat. Lepas tu bila kita nak pakai tu, dalam panas-panas sedap-sedap tu, kita sapu dekat perut kita. Lepas tu baru kita wrap
wrap dengan towel good morning ataupun kita kain batik lusuh ke kan. Okay, so kain tu kena basuh lah lepas tu. Okay, so kalau macam orang kata dia ada masalah, dia masalah kadang-kadang pakai benda ni nak lima nipis tu, macam dia akan trigger dia punya kulit dia makin menipis kan, dia akan trigger gatal-gatal ke tak tu, boleh ganti dengan my cream diang. So diang tu you sapu satu badan, lepas tu you tahu pakai bengkung. So cara pakai bengkung nanti Kak Ais akan tunjuk tutorial cara pakai bengkung sendirilah ya. Yang mudah lah kita nak buat kat rumah. Okay, so itu pasal bengkung. So Kak Ais nak highlight sikit lah pasal bengkung untuk bersalin normal dengan scissor ni. Kena faham, untuk normal kita boleh pakai bengkung seawal-awalnya lah. So untuk scissor ni kita kena tunggu dalam kita dah selesa nak bangun sendiri, nak pergi toilet sendiri, nak mandi sendiri, baru kita pakai bengkung. Sementara kita nak selesa tu, kita pakai dah dulu strap on binder ataupun yang binder yang pakai strap kan. Pakai yang tu je dulu, longgar-longgar je. Okay, dan bila nak pakai bengkung pun, bila kita minggu kedua tu, selalunya minggu kedua tu Kak Ais dah pakai bengkung kain. So Kak Ais akan pakai make sure betul-betul longgar. Okay, sebab tak nak ketat sangat, sebab takut nanti luka jahitan tu akan terbuka. Janji kita yang penting bila pakai bengkung untuk orang scissor, penting bila kita duduk menyusu tu kita selesa. Tu je dia punya dia punya ni lah cara dia. Okay, so kejap lagi Kak Ais akan tunjuk cara kita nak pakai bengkung sendiri. Okay, alright, so hold, tunggu dulu Okay, bye. Okay, so ni bengkung Blessed Beauty ya. Bengkung Blessed Beauty ni dia very lebar. Dia kalau tengokkan dia dari sampai ke bawah atas lutut lah ya. Kejap, itu. So dia macam atas lutut. Alright, dan dia boleh pakai daripada orang yang bersaiz macam XXL lah, double XL. Besar ni ya. Besar ni. Okay, double XL sehinggalah orang tu kecil. Jadi bengkung ni kan free size lah. Katakanlah kalau kita lepas bersalin, kita ni badan besar. Macam saya kalau bersalin, saya punya automatik badan saya jadi XL lah kan. Lepas tu bila dah lama-lama dah pakai bengkung tu, dia akan jadi makin mengecil. Dia akan pergi jadi size S, size M atau S. So kita tak payahlah tukarlah bengkung, beli bengkung banyak-banyak size kan. Ni senang. So kalau untuk kita nak pakai sendiri, ni Kak Ais saja cara dia. So kalau nak pakai bengkung Blessed Beauty ni, first kali ni dia punya logo ni kat atas. Alright, and then you buat alignment dulu. Maksudnya you ikut ukuran badan. Okay, ikut ukuran badan. Okay, so macam Kak Ais cakap tadi, sebab Kak Ais ni dah kecil kan, kita pakai yang ni je lah. Kita pakai yang sampai sini je, yang ni, yang depan ni. Okay, so kita akan buat kau aircon panas, tekan je. Okay, kita akan ikat. Okay, so kita alignment betul lah. Sini yang kanan, okay, yang kanan, dan ni yang kiri. Right, so kita rapikan yang belakang. So kita dah buat alignment ni. So sebelum kita pakai ni, make sure kita dah pakai dulu ubat barut. Sapu ubat barut. Lepas tu sapulah ubat barut sini, pinggang, punggung, peha. Lepas tu baru kita balut, kita wrap dengan kain good morning towel ataupun mana-mana inilah kain batik lusuh yang dah dikoyak-koyak tu kan, supaya tak nak kotorkan bengkung. Lepas tu bila nak pakai, so Kak Ais selalu pakai pakai dekat atas katil lah. Okay, pakai kat atas katil. Depan sikit kejap. Okay, kejap. So pakai kat atas katil, and then yang penting bila pakai kita kena dalam keadaan baring. So kita baring. Okay, so this one kita ni kita longgarkan, yang ni kita rapikan. Rapikan ke belakang. Kalau pakai sendiri kan macam ni. Alright, dah rapikan, kita ambil daripada okay, ambil yang ni. Dia ada dua tali ya. Satu tali paling bawah, jangan ambil yang bawah, ambil yang atas ni. So kita kira satu loop, dua loop, tiga loop, empat loop. Masukkan loop tu dan tarik. So satu tangan kita anyam, satu tangan kita pegang. Ni loop yang kedua. Kita makin naik lah ya, kita makin naik. Okay, nak tarik dan kita anyam. Okay, and then kita naik ke atas dan kita tarik lagi.
make sure yang mana yang kita dah tarik tu kita jangan lepas ya. Dan bila tarik tu sekali je tarik, jangan banyak-banyak kali. Nanti kita tak boleh bernafas sebab terlampau ketat. Okey. Kita pakai sampai bengkong tu menutup di bawah payudara. Cari bengkong kena cover daripada atas lutut sehingga bawah payudara ya. Sebab ada orang jual bengkong hanya tutup perut sahaja. Tak boleh. Nanti perut memang kecil, tetapi ni apa tu menggelebir lah. Dia punya punggung dia menggelebir. Okey, so dah siap yang bahagian atas. Kita pelan-pelan mengiring macam Kak Ais saja tu. Nak bangun, turunkan kaki dulu, baru tolak badan dan kita bangun. Okey, bila kita dah bangun, okey, so kita sekarang ni bawah ni kan. Ini yang bahagian atas ni, nampak ya? Ni bahagian atas ni Kak Ais dah ikat. So bila bahagian atas ni, bila kita nak ikat tu, kita tak payahlah nak ikat macam mana, kita tarik macam ni je. Tarik dan kita selit-selit je. Okay, kita selit-selit je. And then this one kita rapikan. Sebab jangan potong, sebab kadang-kadang bila kita mengandung anak kedua, ketiga, badan kita makin membesar, kita tali tak cukup nanti. So yang ni kita selit masuk celah-celah tali. Okay dah. So atas dah settle, bawah ni ada allowance. Kenapa Kak Ais buat atas dan bawah? Sebab bawah ni bila kita nak pergi toilet, kita angkat je. Kita angkat dan kita pergi toilet. Bila dah habis toilet tu, kita akan rapikan balik bengkong ni. Dan kita ikat macam biasa. So cara nak ikat bengkong ni, yang bawah ni, make sure kita kangkang sikit. Sebab nak kasih selesa bila duduk ya. Sebab kadang-kadang kalau kita ikat terlampau rapat, nak duduk tu dia akan jadi tegak semacam kan. Okay, so kita akan make sure kita kangkang sikit dan kita masukkan lah. Dia ada dua tali kiri dan kanan untuk mudahkan kita lah. Okay, so masukkan. Tapi kalau ikut Kak Ais ni renyah sikit, tarik tali kiri kanan ni. Kak Ais selalu gunting je, ambil satu bahagian je. Okay, so sampai kita rasa dia dah betul-betul ni. Okay, masuk lagi sikit. Kasih make sure kita punya peha tak mengembang. Okay, tu yang penting. Dan bila kita berjalan pun, kita still berjalan okey lah ya. Tak adalah macam kita jalan terkangkang-kangkang. Dan bila kita duduk, tengok ya, bila saya duduk, bila menyusu, masih selesa. Okay, masih selesa. Kalau kita terlampau ketat sangat, bila duduk tu dia akan jadi hujung dia tegak. Kita penat. So kita macam ni masih selesa. Masih lagi ada ruang untuk peha tu terbuka. Alright, so itu je. So belakang, ni belakang, tepi. Okay, nampak selesa kan? Nampak ya? Okay. So ini cara pakai bengkong kain. So sangat bagus. Siapa yang pakai tu, pakai kena baring ya, tak boleh berdiri. Sebab kalau kita pakai berdiri, nanti sebab ini masa ni perut kita dah kempis. Masa Kak Ais tunjuk ni perut kempis. Lepas besar ni perut kita menggelebir kan. Dia akan jadi macam banyak bonyok tu, celah-celah tu. Nanti tak cantik lah. So better pakai bengkong baring. So practice je, insyaAllah you akan rasalah lagi lama makin cekap. Okay, so bengkong ni bagus. Dia ada dua bahagian. So you just biar bahagian atas tu tak payah buka-buka, bahagian bawah je buka masa pergi toilet. Alright, so nanti kita sambung untuk rawatan yang seterusnya.